Batal bukan ni? Rumah je kamu. Ya. Telefon main tolik. Kedua ya pernah tak? Tak pernah tak? Tawaf pernah ha? Tawaf tak pernah tak? إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan berpegang dengan ining hujah yang keji banyak jatuh istimewa daripada upama raja dan orang besar-besar. Tak kala hendak menzalim mereka itu akan orang atau hendak berzina. Ni mari mana ni? Tu Umi dia atas. Mana dah? Dan melekapi mungkin itu akan yang baik dan jahat. Tu Umi dia. Tu Umi dia tu. Ya atas tu dah
dan takluk iradat itu dengan tiap-tiap mungkin. Hal keadaan iradat seperti kudrat pada pihak sama-sama bertakluk kepada tiap-tiap mungkin. Sungguh pun kata serupa antara kudrat dengan iradat. Istidrak dia. Tetapi takluk kudrat itu takluk mengada. Dan takluk iradat ini takluk menentu. Apabila kudrat, apabila iradat itu menentu hanya benda-benda mungkin, tafriq dia, maka tiada takluk ia iradat dengan yang wajib dan yang mustahil. Itu natijah dia. Dah. Apabila iradat tu menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya, maka tiada takluk ia iradat dengan yang wajib dan yang mustahil. Benda wajib pada akal iradat tak menentu, benda mustahil pada akal iradat tak menentu, kerana wajib dan mustahil itu adalah perkara yang tidak terima berubah sama sekali. Wajib, benda yang mesti sebelah ada semata-mata. Mustahil, perkara yang mesti tak ada semata-mata. Bilalah dia tetap dah antara salah satu daripada dua tu, maka iradat nak pergi menentu tak boleh dah lah, sebab dia tentu dah diri dia tu. Kata pengarang, dan melekapi mungkin itu akan yang baik dan jahat. Termasuk di dalam benda mungkin juga benda baik seperti iman dan taat, dan benda jahat seperti kufur dan maksiat. Kalau gitu kok boleh manakala kita nak buat benda jahat, kita berdalil dengan iradat, dengan penentuan Allah. Faham tak? Kalaulah kita kata benda mungkin setengah daripada benda mungkin tu benda baik dan benda jahat, kalau gitu boleh kita nak sandar, nak buat benda jahat, kita sandar kepada penentuan Allah Ta'ala. Oi, tak leh. Sungguh pun kata setengah daripada benda mungkin tu baik dan jahat. Tetapi, hak baru ni. Tetapi wajib atas kita mukallaf beradab serta Allah Ta'ala. Lagu mana rupa beradab? Dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan keberkejian itu kepadanya Ta'ala. Tiada bangsa, yakni pada cakapan. Tiada kita bangsakan pada cakapan, bangsa berapa? Segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Wajib kita, mana dah? Wajib kita beradab dengan Allah Ta'ala, dengan caranya kita tak nisbahkan pada tuturan kita benda jahat tu kepada Allah. Kita tak kata berlaku benda jahat ni sebab Tuhan ni. Tak ada tutur lagu tu. Tak ada cakap lagu tu. Tu wajib tu. Beradab kita dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Tak boleh kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian kepada Allah. Tak boleh. Tak boleh pada tiap-tiap kelakuan. Malaikat pada maqam mengajar. Ketika kita nak mengajar. Nak memberitahu hukum. Nak memberitahu akidah pegangan yang betul kepada orang yang belajar. Di situ boleh. Dengan bahawa kita kata, segala kejahatan itu semua datang daripada Allah. Sehingga zina yang berlaku pada seorang pun datang daripada Allah. Boleh kita kata lagu tu. Bila? Ketika kita mengajar dan ketika kita belajar. Adapun selain daripada maqam ta'lim, selain daripada tempat mengajar, maka di situ wajib kita beradab dengan Allah dengan bahawa tak boleh kita bangsakan kejahatan kepada Allah pada tuturan kita. Walaupun pada hakikat memang daripada Allah, tetapi pada tuturan tak boleh. Itulah. Habis di situ. Kata dia, dan tiada harus bagi seorang berhujah dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah dan qadarnya dahulu daripada jatuh di dalam maksiat. Seorang nak berzina.
Seorang hamba nak berzina, belum daripada nak berzina dia nak beralasan dengan ketentuan Allah, dengan perbuatan Allah, tak boleh, haram, dosa besar. Dia beralasan apa lagu tu? Supaya jadi jalan untuk mengerjakan maksiat, tak boleh. Belum daripada nak jatuh di dalam maksiat, belum daripada jatuh di dalam maksiat, tak boleh beralasan dengan penentuan Allah untuk buka pintu bagi kita buat maksiat. Tak apa adik, kita berzina. Ni ketentuan Allah. Ini adalah penentuan Allah tak kita. Tak apa kita buat, apa kita taubat. Tu penyakit. Tak apa kita buat. Ini adalah penentuan Allah dah. Kita lari tak lepas dah. Kita lari tak lepas dah. Kena berzina dah lagu mana pun. Tak boleh kita nak beralasan dengan penentuan Allah untuk buka jalan kita buat benda haram. Harap tu. Mana dah? Tiada harus bagi seorang berhujah ia dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah dan qadarnya qadar Allah. Tiada boleh beralasan, tiada boleh berhujah, tiada harus berhujah dahulu daripada jatuh di dalam maksiat. Berhujah apa kata kejahatan itu dengan kehendak Allah supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu haram. Ni penentuan Allah ni, tak apa zina. Haram beralasan lagu tu, dosa besar. Dan ni muktadah suku. Dan berpegang dengan ini hujah yang keji, khabar dia banyak jatuh. Dan berpegang dengan ini hujah yang keji. Berpegang dengan ini hujah yang keji. Berpegang bila? Yakni sebelum daripada jatuh di dalam maksiat. Tu duk hak masalah atas lagi tu. Dan berpegang dengan ini hujah yang keji, yakni sebelum dahulu daripada jatuh di dalam maksiat. Mana hujah yang keji tu? Mana hujah yang keji? Hujah ya, tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah. Tu berhujah lagu tu. Berhujah ni beralasan lah. Berpegang dengan ini hujah, berpegang dengan ini alasan. Mana ini alasan? Tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah tu. Berpegang dengan ini alasan yang keji tu, khabar banyak jatuh, banyak berlaku. Kata pengarang kita. Ni masa dia ni. Masa dia. Beralasan dengan kata ketentuan daripada Allah Ta'ala. Ini adalah satu perkara yang selalu berlaku. Selalu berlaku. Banyak jatuh, banyak berlaku. Istimewa. Yakni lebih-lebih lagi. Daripada upama raja dan orang-orang besar. Lebih-lebih lagi, istimewa, yakni lebih-lebih lagi daripada tu takluk pada kata berpegang dengan ini hujah. Istimewa, lebih-lebih lagi berpegang dengan ini hujah ni daripada upama raja dan orang-orang besar. Daripada orang-orang yang mempunyai kuasa, cukup banyak berpegang dengan alasan ini adalah ketentuan Allah. Di masa dia ni, di masa dia. Cukup banyak pemerintah, cukup banyak orang-orang yang mempunyai kuasa, raja dan orang besar, beralasan dengan ini alasan yang keji. Mana? Kejahatan. Tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah. Benda ni berlaku dengan penentuan Allah. Bila kata dia tu berhujah, tu takluk pada kata berhujah dan berpegang dengan ini hujah yang keji, banyak jatuh. Ataupun takluk pada jatuh, tak apa. Jatuh berlaku bila daripada upama raja dan orang-orang besar tu. Tak kala hendak menzalim mereka itu akan orang atau hendak berzina, wal iyazbillah. Bila dia nak buat nyanyi ke orang. Bila dia nak buat nyanyi ke orang,
untuk nak buka jalan jadi tak siwi nampak salah sebelah dia, tak siwi nampak zalim dia beralasan kata ini adalah penentuan Allah. Apabila dia nak berzina dengan seorang perempuan untuk tak mau nampak kata dia tu nampak tak molek, maka dia beralasan kata ini adalah penentuan Allah. Banyak berlaku pada raja dan upamanya, katanya Syekh Ahmad. Satu. Dan ni kita pakai wawul hal. Hal pada kata berhujah. Hal keadaan raja ketika berhujah tu, sengko mereka itu, upama raja dan orang-orang besar tu, sengko akan lepas daripada ambil Allah Ta'ala. Ambil, yakni ambil salah oleh Allah Ta'ala. Dia seka kata lepas daripada kesalahan yang Allah Ta'ala nak ambil, dan mereka Allah Ta'ala. Habis di situ. Jadi, 3 tu. Haram berhujah dengan alasan tiap-tiap kejahatan tu dengan kerana Allah. Kalau berhujah sebelum daripada buat maksiat, haram. Berhujah dengan hujah yang tersebut banyak berlaku daripada orang-orang yang mempunyai kuasa. Dalam keadaan dia seka kata dengan alasan tu lepas daripada kesalahan dia dengan Allah Ta'ala. 2. Yang ketiga. Maka jika menyertaikan demikian itu oleh menghalalkan upama zalim dan zina itu. Maka jika menyertaikan demikian itu hujah yang keji. Maka jika menyertaikan demikian itu hujah yang keji itu, menyertai oleh menghalalkan upama zalim. Ketika dia kata kejahatan tu dengan kerana Allah, dia kata lagu tu serta dia kosak benda jahat tu adalah halal. Harap tu. Asab zina haram. Asab zina tu haram. Kemudian belum daripada dia nak berzina, dia beralasan kata berzina ni adalah penentuan daripada Allah. Serta dia kosak kata berzina tu halal bagi dia. Itu makna serta dengan kosak menyertai demikian itu oleh menghalalkan. Faham tu? Kalaulah dia berhujah dengan hujah yang keji tadi, tapi dalam hati duk tetap iktikad kata benar ni haram. Cumanya dia berhujah untuk dia nak boleh buat tu ya. Setakat tu haram dosa besar. Nampak dah tu? Kalaulah berhujah dengan alasan yang keji, untuk buka jalan dia buat benda haram, serta di dalam hati dia kosak benda haram tadi halal bagi dia. Apa jadi hukum? Maka jika menyertaikan demikian itu hujah yang keji itu, menyertai oleh menghalalkan upama zalim dan zina itu. Zalim haram pada asalnya. Zina haram. Tiba-tiba dia beralasan dengan alasan yang keji tadi untuk dia boleh melakukan zina dan zalim, serta dia kosak halal zalim dan zina tadi. Kalaulah menyertai demikian itu boleh menghalal, jawab. Nascaya kufur mereka itu upama raja dan orang-orang besar tadi. Tak situ domain tu. Jadi ya duk likung pada haram dengan dosa besar kalau kita kira. Kalaulah dia beralasan dengan penentuan Allah untuk dia boleh buat benda haram tadi, tapi tak ada kosak menghalal, ketika tu haram dosa besar. Kalaulah dia beralasan dengan alasan yang keji tadi untuk boleh buat benda haram tadi, serta dia kosak haram tadi jadi halal bagi dia, ketika tu jadi murtad wal iyazabillah. Kerana apa murtad? Kerana menghalalkan perkara yang diharam oleh syarak. Zalim haram, dia kata halal. Zina haram, dia kata halal. Menghalalkan benda yang diijmukkan atasnya,
maka ketika tu haram. Sama ada sebelah wajib, benda wajib dia kata tak wajib. Benda haram dia kata halal. Ketika tu jadi murtad wal iyazabillah. Seperti semaya, semaya wajib dia tolak kewajipan semaya. Wal iyazubillah. Wal iyazu muqtada, billah takluk mazhuf khabar. Ataupun baca iyaza boleh. Wal iyaza, wa masuk pada fi'il yang mazhuf. Wa as'alul iyaza billahi ta'ala. Al iyaza jadi maf'ul bagi as'alu yang mahzuf. Ingat molek sini ni, ingat molek. Jadi semua benda mungkin datang daripada penentuan Allah. Satu. Setengah daripada benda mungkin yang termasuk di dalam penentuan Allah ialah baik dan jahat. Tu akidah. Baik dan jahat datang daripada penentuan Allah. Dan datang daripada perbuatan Allah. Sebab dia kata iradat tu seperti kudrat pada pihak sama-sama mungkin. Iradat menentukan benda baik dan benda jahat. Kudrat melakukan benda baik dan benda jahat. Sungguh pun kata akidah duduk di situ. Wajib kita beradab dengan Allah Ta'ala. Dengan bahawa tiada dinisbahkan benda jahat tu kepada Allah. Tiada dibangsakan kejahatan dan kekejian tu kepada Allah. Tapi sungguh pun kata tak boleh nak bangsa kejahatan tu kepada Allah. Malaikat pada tempat belajar. Tu boleh. Dalam keadaan gitu, dalam keadaan tak boleh nak menisbahkan kejahatan kepada Allah, tak boleh juga kita nak beralasan tiap-tiap benda jahat tu dengan kehendak Allah untuk jadi jalan kita buat maksiat. Tak boleh. Kita beralasan dengan penentuan Allah. Kerja zina kita, kerja maksiat yang lagi akan datang yang nak buat ni, ini adalah penentuan Allah. Kita beralasan dengan penentuan Allah untuk buka jalan kita nak buat maksiat tu, itu haram. Adapun kalaulah kita beralasan dengan alasan takdir, serta kita kosak benda haram takdir halal bagi kita, ketika tu haram, serta jadi murtad wal iyazabillah. Hak tu masalah belum jatuh. Masalah belum buat maksiat. Ada kalau berlaku dah. Perharap masalah tadi ni tu. Kalau masalah belum jatuh di dalam maksiat, kita nak beralasan dengan penentuan Allah untuk buka jalan kita buat maksiat, haram dah besar. Walaupun akidah kita memang duduk situ. Kalaulah kita beralasan dengan alasan tadi untuk buat maksiat serta kita kosak halal benda tu, haram dosa besar murtad wal iyazabillah. Hak tu masalah belum jatuh dalam maksiat. Ada kalau jatuh dah. Demikian lagi tiada harus berpegang dengan hujah yang tersebut kemudian daripada mengerjanya. Jika kosak, ia akan lari daripada hak dan takzir. Dengan sebab dosa itu. Maka jika kosak, ia akan menegah cerca orang atasnya. Maka harus baginya berhujah dengan demikian itu. Sini tubik dua pula. Demikian lagi. Apa makna demikian lagi? Tiada harus. Jadi tiada harus tu tafsir makna demikian lagi. Demikian lagi seperti itu juga. Apa makna seperti? Tiada harus. Yakni haram atas tiap-tiap mukallaf. Tiada harus di sini makna haram. Tiada harus, yakni haram atas tiap-tiap mukallaf berpegang dengan hujah yang tersebut, yakni hujah yang keji tu. Mana hujah yang keji? Tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah. Tu hujah yang keji. Nampak tak ni tu? Jaga molek, jaga lomi-lomi molek, mengajar pula esok.
berpegang dengan hujah yang tersebut, yakni hujah yang keji. Mana hujah yang keji tu? Tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah tu. Haram orang mukallaf berpegang dengan hujah takdi bila kata haram. Kemudian daripada mengerja maksiat. Masalah buat dah. Zina berat dah. Tu kita kata. Zina berat dah. Sudah orang pegang dah kata, zina. Nampak cerak-cerak berzina. Dia nak tuduh orang berzina ni, dia kena jelas. Nampak masuk seperti mana masuk jari dalam cicing. Kalau nak pergi suka-suka tak boleh. Nak pergi suka-suka, mu zina. Macam mana zina? Nampak malu-malu dua orang mu tubik daripada bilik. Tak boleh. Tak boleh lagi siapa tahap tu. Kena wadai 80 T tak basah-basah. Kena jelas masalah zina. Jadi, berlaku dah zina tu. Berlaku dah. Makna kata, mengerjakan maksiat tu sesadah. Orang yang sudah buat maksiat tadi, haram juga atas dia nak beralasan dengan kehendak Allah. Bila kata tiada haruh, kait pada kata tiada haruh. Kata tiada haruh, jika kosak ia seorang yang berhujah. Ataupun seorang yang mengerja maksiat. Jika kosak ia seorang yang berhujah ataupun yang mengerja maksiat, kosak yakni dengan hujahnya itu. Kosak dengan hujah dengan alasan dia tadi, dia kosak akan lari daripada hak atau takzir. Lari yakni berlepas diri. Nak lari tak lari, nak lari di mana? Nak melepas diri. Kosak akan lari, kosak akan berlepas diri daripada hak atau takzir. Hak apa? Takluk di situ. Hak dan atau takzir dengan sebab dosa itu, dosa mengerja maksiat. Hak 3 masalah tadi belum buat maksiat. Hak ni lepas. Berlaku dah berzina. Bila berlaku orang zina, dia mau cek-cek mari, berzina sungguh. Bahkan dia mengaku kata berzina. Si perempuan tu mari jadi saksi kata, dia berzina dengan si Zaid. Sabit hak zina atas dia. Apa? Kena pukul 100 hotel, kita kata. Hakim telah waktu baik satu keputusan kata, kena hotel 100 teh. Kemudian dia beralasan, hakim, tak boleh lah nak gotel atas kita ni. Kan berlaku zina dengan kehendak tu. Tu makna beralasan setelah mana berlaku maksiat. Tapi dia beralasan untuk nak lari daripada hak dan takzir. Maka beralasan selepas daripada berlaku maksiat untuk nak lepas daripada hak atau takzir, beralasan lagu tu haram, dosa besar juga. Hak ni beralasan lepas ni. Hak ni beralasan lepas daripada berlaku maksiat. Berlaku dah maksiat. Dia mau igat boleh dah. Kata tak semaya. Kata bercuri. Tak boleh lah nak kerak tangan kami. Wahai imam. Kan berlaku benda ni dengan kehendak tu. Kan imam tak saya percaya dengan penentuan Allah. Kalau kita tak boleh nak kerak hudud. Nak berjalan hudud atas kami. Tak boleh. Sebab benda ni kehendak Allah. Bukan kehendak kami. Beralasan lagu tu untuk nak lepas daripada hak haram. Supaya gini lah kita kata. Mari khija kita kata. Khija mari tak cukup hari. Tidur. Bulan puasa ni sedap tidur kan. Tidur mari khija tak cukup hari ataupun khija tak cukup je. Khija tak cukup je. Mana ni? Khija tak cukup je. Gimana weh? Tidur. Cari mana? Kita tengok lah bilik ya. Ada duk tidur. Tidur khija tak cukup je. Akhir bulan asal gaji 1,500. Bulan ni dia mau kata, duk nampak banyak tinggal. 1,000 dia. Banyak tinggal ni. Duk cek-cek dalam buku ni. Tampering tak ada banyak ni. 1,000 dia. Ihsan dah tu. Sekali dengan ihsan dah tu 1,000. Kalau nak kira sungguh tu 700 tak lekat air. Ambil 1,000 dia. Tak boleh lah. Kata ke kerani.
Tak boleh lah mu nak buat lagu ni. Tidurku tu Tuhan kanak tu. Siap kerani tak jawab kan? Tidurku tu Tuhan kanak. Mu nak potong gaji ku tak boleh. Kerani balas klikku potong gaji ni pun Tuhan kanak ke? Seri. Seri tak boleh kata apa. Yalah tu. Masuk dalam hak ni dah. Masuk dalam hak ni dah. Haram tu. Oh, kami tidur tadi Tuhan kanak belaka tu. Kerani Tuhan kanak belaka aku. Tak ada nak pun. Nak kerja aku ni. Mu ingat tak resume aku hantar mula-mula dulu gua nak. Memang nak kerja betul-betul. Tapi dengan sebab Tuhan kanak kau tu jadi menyebabkan aku jadi tidur. Tidur jadi lebih sikit bulan puasa ni. Tak boleh nak potong, tak boleh nak potong. Haram tu beralasan lagu tu. Tak siwa haram duk dia. Dia mau nak potong, alhamdulillah. Dia mau tak saya potong, katakan tadi. Koyak dia sepatah banyak kita tinggal kelas ni. Banyak kita tinggal kelas. Kadang-kadang mengajar tak cukup je. Boleh puasa banyak nyakit. Mengajar tak cukup je, ngatuk perik mata jadi pedih. Jadi pedih tak biar mata. Alih acah jadi pedih tengok aku jadi dua-dua kena katuk dah kita. Ni haram ni. Haram. Lepas daripada buat maksiat, kemudian beralasan dengan penentuan Allah, beralasan untuk nak melepaskan diri daripada hak atau taksir. Hak ni apa? Uqubatun muayyanatun. Seksa yang ditetapkan oleh syarak. Tu had. Garisan dia. Mung jangan berzina. Kalau mung berzina, mu lakah garisan aku. Bila lakah garisan ada undang-undang dia, maka had adalah uqubatun muayyanah, seksa yang sudah ditetap oleh syarak. Curi kerak tangan. Zina belum merasa jimuk, hotel 100 teh. Minum arak 80 teh. Zina yang pernah merasa jimuk di dalam nikah yang sahih, kejar sampai mati dan upamanya. Itu panggil had. Had tu, waktu tak ada jalan lain dah. Tak ada jalan lain. Syarat waktu baik undang-undang tu tadi. Islam, comel. Tapi payah tapai dengan undang-undang dunia. Satu lagi ta'zir. Ta'zir ni uqubatun ghairu muayyanatin. Seksa yang tidak ditetap oleh syarak. Hanya diserahkan kepada imam. Ada denda dia. Tapi dendaan dia tu diserahkan kepada imam. Antara undang-undang yang kena takzirnya, seorang yang mengaku diri dia sengaja mengeluarkan air mani. Apa panggil sini? Onani dah. Onani. Kemudian dia pergi mengaku depan imam. Wahai imam, kami onani lah tadi. Maka ketika tu imam kena takzir. Takzir imam kena denda. Nak suruh bersih masjid ke? Nak suruh bersih tanah ke? Nak suruh genebah kubur ke? Tu serah kepada imam. Tapi dendaan kena ada. Jadi takzir ni tak ada matilah. Dendaan dia tu tak mati. Adapun had mati. Bukan mati ni makna tak nyawa tak. Hak dia tu dendaan dia tetap. Curi, kerak tangan. Zina, hotel 100 teh. Apa lagi? Tinggal semaya, kena berjara dan sebagainya. Habis di situ. Jadi, beralasan setelah mana berlaku maksiat, setelah mana berlaku maksiat, kemudian beralasan dengan kehendak Allah untuk nak lepas diri daripada hak atau takzir, itu adalah haram. Ada satu lagi, tak ada nak lari daripada hak, nak potong gaji ke potong. Cumanya nu, malah nak bising dia mau duk cakap nu. Oh, Zaid gak masuk ngajar lewat sokmo. Aku malah nak dengar orang duk bising nu. Majikan nak potong gi, tak ada masalah kau. Nu bosan tu, fok mulut kucing duk cakap tu. Kata dia. Dan mana dah? Maka jika kosak ia yang mengerja maksiat.
yakni dengan hujah yang keji tadi. Tu muta'alliq dia. Maka jika qasak ia yang mengerjakan maksiat dengan hujah yang keji tadi tu. Ia qasak dengan alasan yang keji tadi, qasak akan menegah cerca orang atas seorang yang mengerjakan maksiat. Dia beralasan dengan kerana Allah di atas qasak dia, tak muh orang duk cerca kat dia. Nampak orang duk cakap banyak sangat pasal dia. Dia pun buat story dalam WhatsApp. Aku tinggal kerja tidur tu di atas penentuan Allah Ta'ala. Mu tak payah duk cakap banyak. Kata dia, hak ni apa hukum weh? Maka harus bagi seorang berhujah dengan demikian itu. Oh, boleh weh? Boleh weh? Mana ni? Tak nampak ni? Okey, min pakong. Makan benda apa? Dia tu benda? Oh, itu makan itu lah. Mi Jawa. Okey, mi Jawa. Okey, mi Jawa. Ku apa? Mi lang tengah. Duk kedal okey, mi Jawa. Dah pergi kerja pak, dah tanpa insya dah. Kau sudah. Tak apa. Alasan baik pergi. Mau duk cakap bobel. Mana dah dia tak masuk semua ni pagi. Pas mana hala ni. Dia tengok surah tak ada nampak. Rupa tengok gambar. Duk makan main. Boh dalam WhatsApp. Makan ming atas kerana Allah mu tak payah duk caci ke kuah. Harus kata dia. Mana? Tak ada dah nyakit tu. Tak ada dah. Dah puasa bulan ni. Masalahnya ya telefon kita pergi makan sekali. Tu bagak. Kita jenis tak anak nak tolak dia. Amat sebut lah. Takih dah kat kita. Ni lah lakar. Lama dah cerita lama 2 tahun lebih. Belum bening mana hala. Lama dah. Dah ni berubah biar. Ingat molek ni. Jadi masalah selepas daripada berlaku maksiat. Kalau kita berhujah semata-mata nak lari daripada hak atau takzir, itu berdosa. Kalau berhujah untuk nak sekat mulut orang, tu boleh. Nampak mulut banyak sangat. Pergi ngaji Faridah. Muka berapa kitab demo? Muka apa lagi? Mengaji Faridah. Baca muka 7 tu. Cari guru tu. Jangan baca sendiri. Kan salah faham. Baca sendiri. Takut salah faham. Cari guru tu. Tanya orang sepatah. Harus kata dia. Harus. Maka harus bagi seorang berhujah dengan demikian itu hujah yang keji tadi. Mana hujah yang keji tu? Kejahatan itu dengan kerana Allah. Lepas daripada zina tu. Orang duk cakap pasal berlaku benda tu di atas dia duk cakap jadi upai mulut. Siapa ke dapat anak cucu orang duk cakap lagi. Siapa ke dapat anak cucu orang duk cakap lagi. Maka ketika tu boleh dia beralasan dengan alasan tak di mana. Alasan benda ni datang daripada penentuan Allah Ta'ala. Bila tu? Lepas daripada berlaku maksiat. Kalau belum tak ada jalan dah. Belum duk antara haram dengan murtad tu je. Masalah belum ni duk antara haram dan murtad. Kalaulah beralasan untuk nak buka jalan buat maksiat, haram. Kalau beralasan kalaulah beralasan untuk buat maksiat serta qasak mahalal, itu haram serta jadi murtad. Kalau masalah lepas daripada berlaku maksiat dah beralasan untuk nak lari daripada hak denda tu, nak lari daripada dendaan, maka ketika tu haram. Kalaulah untuk nak sekat cerca dan cakap-cakap orang, ketika tu harus. Nampak tu? Bih di situ. Kata dia ni suku pula. Dan tiada harus baginyo redha dengan maksiat.
Dan jika ada ia dikehendaki oleh Allah sekalipun daripada pihak keadaannya ditegah daripadanya. Kerana maksiat, kerana bahawasa redha dengan maksiat itu maksiat pula. Ni suku pula. Ni suku pula. Dan tiada haruh dengan makna haram juga. Dan tiada haruh baginya dan haram ke atasnya atas seorang yang mengerja maksiat. Tiada haruh dan haram ke apa? Tiada haruh redha. Redha di sini dengan makna setuju, berkenan. Tu redha. Suka hati. Ada ni tu. Tiada haruh, yakni haram atas orang yang mengerjakan maksiat. Haram dia redha dengan maksiat. Redha dengan diri maksiat tu. Contoh, berlaku zina atas seorang. Zaid zina. Haram ke atas Zaid redha dengan perbuatan zina dia tu. Walaupun zina tu Allah menentu. Tapi haram dia redha dengan perbuatan zina dia tu. Haram dengan benda yang ditentu oleh Allah. Haram dengan makdur. Benda yang ditentu, benda yang dilaku oleh Allah Ta'ala. Faham tak tu? Ya dua lapis tu. Diri maksiat dan yang menentukan maksiat. Haram bagi orang yang mengerjakan maksiat. Haram dia redha dengan maksiat. Redha dengan diri maksiat. Haram. Perbuatan zina yang terbit daripada Zaid, haram ke atas Zaid tu redha dengan diri zina tu. Kata haram, royah pada kata haram. Dan jika adalah ia maksiat tu, yakni pada hakikatnya. Dan jika adalah ia maksiat, yakni pada hakikatnya, dikehendaki oleh Allah Ta'ala sekalipun. Haram juga. Sekalipun pada hakikat zina tadi tubik daripada Allah Ta'ala menentukan. Allah yang menentukan zina tadi. Sekalipun zina tadi Allah Ta'ala menentu, haram ke atas yang pelaku zina redha dan suka kena dengan perbuatan zina dia. Kata haram, kata tiada harus, takluk di situ. Tiada harus daripada pihak keadaannya, keadaan maksiat tu ditegah daripadanya, daripada maksiat tadi. Pada pihak diri zina tu ditegah daripada buat dia oleh syarak. Faham tak tu? Redha dengan diri maksiat tu haram. Sebab apa boleh kata tiada haram? Kerana bahawasa redha dengan maksiat itu maksiat pula, yakni maksiat juga. Redha kita dengan diri maksiat, diri redha tu berdosa juga. Zina tu berdosa dah. Redha dengan perbuatan zina. Suka dan setuju hati kita dengan perbuatan zina tu. Itu satu dosa pula. Muqabil dia. Lawan dia. Dan wajib. Hak tadi haram. Hak ni wajib ni. Dan wajib redha dengan maksiat. Kata wajib. Daripada pihak keadaannya. Keadaan maksiat tu. Ia maksiat dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ia dua ni. Haram dengan wajib. Yang pertama haram. Haram contoh Zaid zina. Haram ke atas Zaid redha dengan perbuatan zina. Tapi wajib ke atas Zaid tadi redha dengan zina pada pihak zina tu Tuhan yang menentukan. Bilalah zina tadi Allah yang menentukan, tak apa ya redha ya. Redha di situ dengan makna rela dan terima di atas penentuan Allah. Bukan redha dengan makna suka dengan diri penentuan tu tak. Boleh faham tak tu? Dua tu. Hak mula-mula hak kata haram redha dengan makna haram ke atas kita redha dengan makna haram kita suka hati dengan diri maksiat tu. Hak
Hak wajib kita redha dengan makna wajib kita terima dengan dua belah tangan kata maksiat tu adalah penentuan Allah. Nak tolak tak lepas. Jadi haram kita redha dengan diri maksiat. Wajib kita redha pada pihak maksiat tu bagi daripada Allah. Faham tak tu? Ya dua tu. Dua. Lawai aruh tu. Hak tu haram, hak ni wajib. Haram redha dengan diri maksiat. Aku tak kena sungguh dengan perbuatan zina. Tu haram. Adapun di sudut zina tu datang daripada Allah. Hak tu kena redha. Aku terima ya. Aku terima. Sebab tu adalah penentuan Allah Ta'ala. Tilik di sudut dia itu adalah penentuan daripada Allah. Wajib kita kena redha. Tak boleh nak bakang. Tilik di sudut dia tu adalah benda yang Allah Ta'ala tegah. Wajib kita kena benci. Tak boleh kita redha. Tak boleh kita suka dengan benda tu. Faham tak ni? Faham ni? Tak payah tu. Ya halus dia tu. Halus dia gitu. Dan wajib redha dengan maksiat. Maksiat kata wajib tu takluk di situ tu daripada pihak keadaan maksiat tu. Ia maksiat tu dikehendaki oleh Allah Taala. Sebab apa boleh kata wajib? Kerana bahwasanya rajak pada redha. Kerana bahwasanya redha dengan maksiat daripada pihak keadaannya dikehendaki Allah. Terima kita. Terima hati kita dengan maksiat pada sudut itu adalah kehendak Allah. Terima takdir tu ialah redha dengan hukum Tuhan yang mukhtar. Ialah terima kita dengan keputusan Allah yang memilih. Mukhtar di sini kita buat makna memilih lah. Padahal mukhtar tu salah satu daripada nama Allah. Tuhan yang mukhtar, yang memilih. Jalla wa'ala. Hal keadaan Tuhan tu Jalla, maha besar. Wa'ala, dan yang tinggi, maha tinggi. Jadi haram kita beralasan dengan alasan yang keji. Kalau untuk nak buka jalan bagi maksiat. Haram serta kufur kalau kita beralasan dengan alasan yang keji untuk buat maksiat serta menghalalkan maksiat atas kita. Dua. Haram beralasan dengan alasan yang keji untuk nak lari daripada hak dan takzir. Tiga. Harus beralasan dengan alasan yang keji untuk nak sekat cakap mulut orang. Empat. Kenal dah tu dah? Empat. Satu lagi, haram atas kita redha dengan diri maksiat. Dengan diri maksiat. Diri benda yang Allah Ta'ala larang tu. Zina tu lah kita misal. Haram ke atas kita redha dengan diri zina. Kita setuju, kita kena, kita suka dengan diri zina. Itu haram. Tapi wajib kita redha dengan zina pada pihak zina tu adalah daripada penentuan Allah. Tujuh semua. Molek ni sini ni. Semua qala dan mustahil. Allahu a'lam. Jadi tujuh kan ni? 6. 6 tujuh ni? 6 ya tak? 6. Dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما ينفعنا اللهم وسع رزقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
Rabbi salli ala. Sebu mana sebu? Sebu lagi.